teh. Yang ni teh. Teh apa? Teh apa ni? Teh halba. Teh halba. Kat kayu pun semua lah. Apa khasiat dia ni? Asyik dia macam apa? Bagi anak terang boleh? Boleh? Anak terang. Khasiat apa ni? Ni khasiat dia untuk orang perempuan lah. Kulit lagi cantik, muka lagi merah, cekang dia halus lagi lah. Kejap nak kita Lagi satu macam untuk dalaman wanita dengan luaran sekali lah. Okey. Kalau kita main tengah panas pun dia tak jadi gelap. Dalaman, luka dalaman muka yang ni. Okey, apa dia? Yang ni dengan yang ni kalau kita tak tahu sakit apa lah. Orang rajin pingsan ke, kencing manis, darah tinggi, wasir, berak berdarah. Semua ni lah. Boleh juga. Beku pun dia boleh cair balik dia. Dia minum macam teh lah. Minum ikut sekatan yang dalam ni lah. Dia ada sekatan dalam ni, kita minum. Minum sehari tu. sekali tak apa. Okey. Lepas makan, sebelum makan pun boleh. Ni Yang apa? ni pula, dia bedak herba awet jelita. Untuk bersedung, untuk rawat, untuk agat, buang, kayak. Dia bedak eh? Dia bedak akar kayu dengan bunga-bunga lah. Okey. Kalau yang ni, yang paling berguna sekali lah. Paling mustahak kalau untuk satu keluarga. Yang ni apa? Luka, bengkak, kena api, kena panas, panau, kayak, borak. Yang 30 tahun punya pun tak apa, kita boleh try pakai kan. Okey. InsyaAllah dia elok balik. Lagi yang ni, teh herba putra perkasa ni dia untuk orang lelaki lah. Lagi ni lah. Lemah tenaga batin, apa semua boleh. Okey. Untuk dalaman dia bagi kuat badan kita lagi. Dia kecap, nak panjat bukit ke apa, kita guna yang ni. Dia kuat. Yang ni paling kuat sekali. Kalau orang dah memang lemah kan, dia kena minum yang ni dua. Kalau dia minum yang ni terus, dia ada penyakit kronik, dia akan macam boleh pingsan pun boleh. Pingsan boleh? Bukan kata-kata macam 7 hari boleh tak bangun tau. Dia kena minum ni dulu? Minum yang ni dulu untuk buang angin. Yang ni dia 44 jenis tak kayu lah. Okey. Okey lah.